terpengaruh dengan fatwa mufti wilayah, tabung derma digerak ketika imam khutbah tu haram. Besar implikasinya tuan-tuan. Kalau haram derma ketika tabung bergerak imam khutbah, ambil duit juga haram, simpan duit untuk masjid juga haram. Ini pelik. Derma apa, tabung derma digerak ketika imam khutbah haram, simpan duit untuk masjid tak haram. Patutnya haruma akhzuhu haruma a'ta'u. Apa yang diambil tu haram, diberi juga menjadi haram. Besar tuan-tuan. Ya. Sebab tu kita kata mufti wilayah ni tak cermat, sembrono dalam mengeluarkan fatwa. Ada mufti-mufti tak cermat, ada mufti Perlis pun tak cermat, sembrono juga. Dia keluar isu GST. GST ni kita kena tanya orang awam. Tanya orang awam, awak jadi mufti buat apa? Buat cakwe, roti canai, roti bom, mi kari, laksa, soto. Nak fatwa hukum nak tanya orang awam. Tanya orang awam GST. Orang awam memang tak bayar juga GST. Tanya orang awam apa hukum bayar tol, orang awam kata haram hukum bayar tol. Padahal Majlis Fatwa Kebangsaan dah sepakat dah GST harus untuk digunakan bagi maslahah negara, maslahah kerajaan, juga maslahah pada rakyat. Gaji mufti pun daripada GST tu. Gaji mufti, allowance mufti, kereta mufti, tol mufti, minyak mufti, telefon mufti dibayar dengan emolumen atau pendapatan kerajaan. Bahagian besar pendapatan kerajaan yang GST. Kalau mufti kata GST itu haram, gaji mufti pun daripada sumbangan GST juga haram kering, haram basah, haram jadah. Ni tuan-tuan, antara mufti yang tak cermat. Dan jangan lantik mufti daripada jajaran politik kepartian, minta maaf.